Alright guys, lubang yang menjadi rebutan. Kenapa? Bukan pasal rumah janda tu. Pasal ni lubang bedi guys. Menjadi rebutan. Lubang nombor 9, unit 13485 par 5 guys. Ni lubang ni dikatakan ramai orang senang dapat bedi guys. Jadi kita tengok, saya ambil rumah janda yang kanan sekali tu. Dia punya penthouse. Boleh tak? Dia babai-babai tu. Kita letakkan bola satu baik-baik di atas fairway guys. Kembali. One good shot. Saya text kanan rumah janda tu. Alright, one good shot. Mana-mana semanis janda guys. Alright. Yes. Ikutlah dia pergi rumah janda dia. Okay. Alright. Second shot saya guys. Bola masuk rough lah guys. Janda macam tak sudi ni rough sikit ni. Bukan senang nak. Saya pakai 3 wood. Saya parking bola target saya dalam 50 meter. Sebelum green sudah cukup guys. Bola lebih tinggi dari kaki. Saya tap lagi ke rumah janda tu. Dia akan tarik ke kiri guys. Okay, come on it. One good shot. Mana-mana satu. Tak naik. Low ball. Okay, ini third shot saya. Distance lebih kurang 70 lagi. Pin sebelah bawah. So ini kalau kita terlepas ke atas bahaya guys. Susah nak kerja. So kalau dapat before pin bawah pun okey. Yang penting direction nak kena cantik kan. Saya gunakan 60 degree. Tengok boleh tak saya buat 3/4 swing. Dan letak bola dengan baik sebelah-sebelah pin guys. Come on it. One good shot. Kasih sana win. Dekat-dekat dengan pin guys. Come on it. One good shot. Manis-manis satu. Come on. Sit. Cukup, jangan lebih. Oh ngam. Slope turun. Oh dia mati di situ. Tak turun. Guys. Tengok green slope. Dahsyat green ni. Green ni sebenarnya banyak membunuh orang guys. Tengok pin di bawah. Bola saya kena shoemaker sikit putt dia. Saya cuba putt for birdie. Kalau slope tak baik, kalau putt terlebih, ini pasti akan keluar green guys. Alright, kita try. Alright guys, birdie putt. Saya ambil slope. Banyak ni, satu patah lebih kurang kiri kot. Yang penting dia rest dengan baik guys. Birdie putt. Bukan senang, jangan kau jadi double sudahlah kan. Okay, one good putt. Birdie putt ke kiri, turun ke kanan. One good putt. Yes. Come on. Oh, lebih. Alright. Papat saya. Kanan ke kiri. Ini kalau tak masuk, rugilah kan. 3 on pun tak boleh putt. Alright. Papat ambil kanan guys. Turun ke kiri. One good putt. Masuk satu red. One good putt. Okay, Selamat dek seksa green ni guys. Manis